Alhamdulillah, tahun lepas saya untung 5.5 juta hasil jualan dekat restoran ni. Tapi tahun ni tak pasti lagi sebab baru masuk awal bulan 4 kan, dan harap-harap boleh dapat lebih lah daripada tahun lepas. Untuk sarapan pagi saja kita boleh jual roti jala ni kira-kira 2 ke 3 ribu keping sehari. Roti Arab ni 1,000 biji bersamaan, ada 2 kawah kari ni. Dan tak termasuk lagi lah nasi lemak, nasi dagang, soto, mi kari, kira-kira dalam 500 pinggan bagi setiap menu dalam sehari. Ramai tak tahu, kuih muih ni juga merupakan satu keuntungan yang besar jugalah. Kuih muih ni saja dalam sehari dalam 7 ke 800 biji lah. Belum masuk lagi lempeng, ini satu keuntungan yang agak besar jugalah. Memandangkan sambutan sangat menggalakkan, kami dalam perancangan lah nak menambah menu untuk sarapan pagi lagi. Seperti sate, lemang. Sate dan lemang ni kita akan masak live depan mata, mungkin kat ruang depan restoran ni lah. Selain daripada menu pagi yang terjual sangat banyak, Alhamdulillah sambutan untuk makan tengah hari pun sangat-sangat memberangsangkan. Ada hari tertentu macam weekend kita boleh jual ikan bakar ni dalam 2 ke 3 ribu ekor sehari, termasuk ikan talapia, siakap, bawal, cencaru, kembung semualah. Itu ikan je, tak termasuk lauk-lauk lain lah. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni bisnes agak struggle lah untuk 1-2 tahun ni. 2 tahun sebelum ni saya boleh buat untung dalam 11 juta dalam setahun. Tapi dah drop lah ke 5 juta lebih sebab banyak persaingan sekarang ni. Kedai nasi berlauk selera kampung seperti Mak Kimbung ni pun dah banyak dah kita nampak kan. Dan kita harap sampai ke penghujung tahun ni akan semakin baik lah, insyaAllah. Saya harap restoran ni saya punyalah. Saya harap apa yang saya cerita tadi akan menjadi kenyataan. InsyaAllah korang doakan, okay?